Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nasyona Bila Muhammad Kamizi telah memilih tajuk Inovasi Pendidikan bagi melengkapkan tugasan 3 saya. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang 4 perkara, iaitu yang pertama, pengenalan kepada inovasi pendidikan. Yang kedua, contoh inovasi pendidikan. Yang ketiga, kesan positif inovasi pendidikan, dan yang terakhir adalah cabaran dalam inovasi pendidikan. Seterusnya adalah rujukan. Dalam meniti arus globalisasi pada hari ini, inovasi dalam pendidikan bukanlah lagi satu perkara yang asing. Inovasi pendidikan mempunyai pelbagai kebaikan kerana inovasi pendidikan ini dapat melahirkan pendidikan yang berpusatkan murid, dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan juga melahirkan pendidikan yang kompetitif. Melalui inovasi pendidikan ini juga, ia dapat melahirkan suasana pembelajaran yang lebih kritis dan juga kreatif. Melalui inovasi pendidikan ini juga, ia dapat mendorong khususnya pelajar-pelajar di Malaysia yang lebih berdaya saing di peringkat global. Melalui pendidikan inovasi, ia dapat menggalakkan pelajar menguasai kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam abad 21. Dalam dunia pendidikan hari ini, guru bebas memilih mana-mana aplikasi yang mudah dan sesuai dengan keperluan murid bagi menjadikan pembelajaran mereka lebih kreatif. Antara aplikasi yang menarik minat saya untuk saya olah adalah aplikasi Google Meet. Melalui aplikasi Google Meet, guru dan pelajar boleh belajar secara terus walaupun mereka berada di mana-mana selagi mana mereka mempunyai capaian internet yang stabil. Melalui Google Meet ini, guru dan pelajar boleh berkomunikasi dan menjalankan aktiviti PDP seperti biasa. Aplikasi Google Meet ini sangatlah fleksibel kerana ia tidak memerlukan guru dan murid berada di satu tempat. Oleh itu, Google Meet sangatlah berkesan dan merupakan satu inovasi pendidikan yang sangat baik. Terdapat pelbagai kesan dan hasil daripada inovasi pendidikan. Antaranya adalah yang pertama, memberi peluang yang adil dan seksama kepada semua pelajar, termasuk pelajar yang tinggal di bandar dan juga di luar bandar. Yang kedua adalah memberi motivasi, minat serta pencapaian murid yang tinggi. Yang ketiga adalah pelajar dapat mengakses ilmu serta kemahiran yang berada di abad 21. Hal ini kerana teknologi tidak asing lagi pada dunia hari ini. Apabila pelajar dapat melayakkan dan dapat menguasai teknologi khususnya pada abad ini, mereka mampu berdaya saing pada peringkat global. Dan yang keempat adalah menjana pelajaran celik IT khususnya teknologi dan lebih bersifat kompetitif. Inovasi dalam pendidikan tidak lagi disangkal akan kebaikannya, namun ia masih mempunyai cabarannya yang tersendiri. Antara cabaran yang pertama adalah dari segi kemahiran guru, yang kedua, ketidaksediaan sistem sokongan, yang ketiga, kos pelaksanaan, dan yang terakhir adalah kekalangan dari segi akses infrastruktur. Pada khidmat saya, kemahiran guru bukan kesemua guru mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mengakses ataupun dalam memanfaatkan inovasi dalam dunia pendidikan. Hal ini kerana guru juga mempunyai kekurangan yang masing-masing, antaranya adalah dari segi masa, yang kedua dari segi kos, yang ketiga adalah dari segi pendedahan. Dari segi pendedahan, guru mungkin mempunyai pengetahuan yang terhad terhadap inovasi dalam pendidikan.